Bertemu sekali lagi di dalam episod Meredah Semua Lorong. Kalau episod yang lepas kita bincang hal tempatan, hal domestik, Syam, khususnya tentang apa yang Zafrul dan kemudian tentang apa pemilihan PKR. Kali ini kita bincang pula tentang isu-isu internasional, isu-isu antarabangsa. Politik global, geopolitik. Ya. Okey. Baru-baru ni salah satu daripada yang menjadi hebahan lah, hebahan dan juga hebohan adalah lawatan Trump ke negara-negara Teluk, khususnya 3 negara lah, iaitu Arab Saudi, Qatar, UAE dan Qatar. juga Qatar. Okey, kita nak tahu apa analisa kau tentang lawatan Trump ke negara-negara Arab ni. Okey, sebelum tu kita mesti tahu bahawa Trump ni berapa bulan je jadi presiden masuk ke Rumah Putih untuk kali kedua. Okey. Dia telah berjanji beberapa perkara ketika berkempen dia. Contohnya dia kata I will stop the war on the second day when I'm a president of America. Ukraine war will stop. So as also the Middle East war. Okey, ini janji-janji dia. Okey, apa yang saya lihat tentang persoalan pertama itu tentang lawatan Trump ke Saudi Arabia, ke Qatar, ke UAE. Ya. Okey, ini lawatan perniagaan lah. Ya. Untuk mentadbikan, dia balik-balik kata I got more than 1 trillion business, something like that lah. Tapi salah satu perkara yang harus kita lihat secara detailnya, 2 perkara. Iaitu kita kembali kepada yang asal dulu, apa yang dipanggilkan keinginan Trump untuk menyatukan negara-negara Arab ini dari Morocco hingga ke Teluk Parsi ini, supaya Arab-Arab itu mengadakan hubungan diplomat dan mengiktiraf wujudiah Israel. Apa yang dipanggilkan Abraham Accord, perjanjian Abraham ini, di mana dulu ketika kali pertama Trump menjadi presiden, telah ada persetujuan dari MBS Muhammad bin Salman. Tapi kerana apa yang berlaku pada 7 Oktober dulu, apabila Hamas menyerang Israel, maka kerana apa yang dilakukan oleh Netanyahu ke Gaza, maka MBS Saudi Arabia berkata, I will not support the Abraham Accord. Dan kali ini Trump datang sekali lagi dan lihat apa yang berlaku. Tup-tup STS. Kau tahu STS ni apa? Tak tahu, Syam. Al-Qaeda tu. Oh ya, okey. Syria. Syria. Ya. Al-Jolani itu. Dulu, sekarang ni nama dia, dulu dia apa tau? Dia ada 10 juta dolar atas kepala dia. Sekarang dia jadi Perdana Menteri. Dia berjumpa dengan Trump, ex-teroris. Ya, dia berjumpa dengan Trump berjanji. Jadi ini kerana hendak mengadakan kembali perjanjian Abraham Accord ini. Dan dalam masa yang sama juga negara-negara Arab ini, contohnya siapa yang bagi dia kapal terbang 747 tu? Qatar ke UAE? Bagi dia memang bagi kepada Presiden United States Amerika, tapi sesudah dia berhenti nanti, dia akan bawa kapal terbang ini untuk kegunaan peribadi dia sendiri, dan ini menimbulkan suasana yang tidak begitu molek di Amerika. Ada katakan ini rasuah titi lah. Tapi Trump sebagai Trump, dia kata I need this thing as American President. I need the Air Force One. This is a replacement. Telah lama dia tak bersetuju dengan kapal terbang lama ini. Ini kapal terbang baru 400 juta hadiah daripada Qatar kan. Okey, ahlan wa sahlan. Ini Trump. Dan Trump mahu mengadakan. Dalam masa yang sama juga, media, mainstream media arus perdana di Amerika mengatakan Amerika telah condong sedikit, lari sedikit kepada Arab dan meninggalkan Israel. Dan juga tidak mempedulikan. Malah seorang diplomat Israel kata, well, we will not have anything to do, we don't have to have any permission from Israel to do anything. Ini kerana apa? Ingat ya, budak yang 21 tahun itu, dia ini ada dual nationality. Dia juga Israeli dan dia juga Amerika. Dia ditawan. Netanyahu tidak berusaha untuk melepaskan. Dan apa yang berlaku ialah Amerika mengadakan perundingan private antara Hamas dengan Amerika.
tanpa Israel. Dan ini satu perkara yang baru. Dan dilihat bahawa Trump telah cuba memisahkan diri dia daripada pengaruh Netanyahu. Tapi kita tengok inilah yang berlaku. Jadi sekarang ini Trump ini, dalam keadaan sekarang ini, kita lihat bahawa Trump ini, pada hemat akulah, dia tidak dapat melarikan diri. Walaupun maybe niat dan cita-cita dia memang nak membebaskan, nak menamatkan perang di Gaza. Ya, sebenarnya dia boleh tamatkan perang. Angkat telefon, hey Mr. Netanyahu, stop the war. Macam mana? Jangan hantar senjata. Berapa semenjak ini 90,000 tan bom telah dihantar semenjak perang ni mula oleh Amerika. Kalau Amerika memberhentikan, habis, khalas, tamat, finito, habislah. Ini tidak dilakukan. Kerana apa? Dikelilingi Trump ini adalah Zionis yang mempengaruhi Trump ini. Apa orang katakan, Trump ini akan menerima pandangan siapa kali akhir dia bercakap sebelum dia tidur. Atau siapa orang pertama dia bangun dia bercakap. Itu dia. Ini Trump. Katanya lah. Aku baca. Whoever, he will listen to the last person before he got to sleep, or he will listen to the first person when he woke up. Ini Trump. Jadi kita tak tahu. Dan ini mereka ini mempengaruhi dia tau. Jadi ini keadaan sekarang. Tapi tidakkah ia merupakan satu kepelikan apabila Trump pergi ke Timur Tengah kali ini dan tidak memasukkan Israel dalam agenda. Di dalam agenda dia tu. Ini merupakan satu kepelikan lah, sesuatu yang agak yang bukan agak, memang tidak dilakukan sebelum ini. Kalau sekiranya Presiden Amerika sebelum ni, kalau sekiranya dia pergi ke Timur Tengah, dia akan memasukkan Israel sebagai sebahagian daripada agendanya. Jadi dia berbalik kepada satu persoalan, iaitu apa motif Trump kali ini. Adakah Trump cuba untuk mengalih dasar luar Amerika ke sesuatu dasar yang baru, atau bagaimana Syam? Okey, dia rasa akulah. Dia memang ada niat. Ada niat ni satu hal lah, sama ada dapat dilakukan lah. Dia niat untuk tau. Tapi mula-mula dulu, tapi juga kita jangan lupa. Jangan sekali-kali lupa 2016 Trump menang kali pertama. Apa dasar dia? Dia mengalihkan dia mengiktiraf ibu negara Israel daripada Tel Aviv ke Jerusalem, Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis. Dia akan memindahkan kedutaan Amerika daripada Tel Aviv. Dan ini tidak pernah Presiden-Presiden Amerika, malah dunia pun tidak recognize. Tapi ini Trump. Dan dalam masa yang sama juga, seperti aku katakan tadi, di sekeliling Trump itu sama ada John Ratcliffe ke, Kash Patel ke, Tom, semua ini, Marco Rubio ke, semua ini adalah Zionis. Dan juga kita jangan lupa tau, ketika kempen Trump ini, siapa yang memberi dana? Bukan 10 sen, bukan 20 sen, bukan 30 ringgit, bukan 30 juta. Berbilion dolar untuk berkempen. Ini datang daripada kumpulan-kumpulan Zionis kaya raya di Amerika. Yahudi kaya raya. Jadi AIPAC ni, American dengan Institute Israeli ini adalah satu lobby yang kuat. Jadi walaupun dia hendak cuba melakukan, dia tidak dapat bergerak kerana ada dua kuasa di Amerika ini. Satu Zionis, AIPC ini, satu ini apa yang dipanggilkan Christian Zionis. Mereka ini yakin bahawasanya Christian Zionis yakin daripada segi ajaran mereka mesti kembali ke Jerusalem sebelum kedatangan Al-Masihi, sebelum kedatangan apa yang dipanggilkan the second coming, kedatangan kali kedua Nabi Isa. Jadi ini dan mereka ini adalah pelobi yang kuat. Tidak ada Presiden Amerika yang berani mengkritik. Tidak ada yang berani. Tapi sekarang ini, kerana apa yang sedang berlaku di Gaza semenjak 2 tahun ini, ialah bahawasanya orang telah tidak tahan lagi. Jerman tidak tahan lagi, Kanada tidak tahan lagi, United Kingdom tidak tahan lagi. Mereka telah mula bersuara mengatakan Netanyahu ini melakukan genocide, pembunuhan beramai-ramai untuk menghapuskan Palestin. Dan ini sedang berlaku sekarang. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya Trump boleh menghentikan esok. I can stop the war tomorrow if I wanted to. Dia telefon dia dan hentikan. Ekonomi Israel kucak-kacir dah sekarang tau. Anak-anak muda dia cabut lari. Yang reserve dia, yang tu pun tak nak berperang. Tapi siapa yang memberi dana dan memberi senjata ni? Amerika.
Jadi ini dan ini juga perkara yang sama kalau kita sangkutkan pada Ukraine, sama juga. Tak. Jadi bila kau menyentuh tentang negara Timur Tengah dan juga perang di Gaza tu sendiri, persoalan yang paling penting sekali lah untuk kita ni, apakah perang di Gaza akan berhenti, akan ditamatkan? Sebab aku rasa walaupun kita ada perbincangan tentang Trump melawat ke negara Arab Saudi, tetapi pada akhirnya tumpuan kita, adakah genosid yang sekarang ni sedang berlaku, kebuluran yang sedang berlaku, dan baru-baru ni aku rasa dalam 2-3 jam yang lepas aku baca Al Jazeera ada 70 orang terbunuh di dalam serangan, dan juga hospital, the last hospital yang sepatutnya digunakan untuk merawat akhirnya runtuh. Jadi dalam keadaan yang macam ni, Syam, pembunuhan, kebuluran dan kemusnahan Gaza ni, apa lagi yang tinggal? Okey. Dia macam ni. Kan? Dia jangka panjang dia, kaum Zionis ini dia dua kumpulan tau. Satu Zionis yang bersangkutan dengan keyakinan agama. Satu Zionis yang bersangkutan dengan kapitalis. Mereka ini bersekongkolan. Dia ingin menjajah, bukan saja menjajah Palestin, tapi juga Eretz Israel, ataupun dikatakan Israel besar, the Greater Israel, daripada Sungai Nil sehingga ke Sungai Tigris Euphrates di Iraq. Jadi dia nak menakluk negara-negara ini, dan ini mengikut ajaran Yahudi, ini adalah tugas mereka. Ini the chosen people. Mereka yakin, Christian Zionis di Amerika yakin, Yahudi Zionis pun yakin bahawa ini ialah mereka ini adalah pilihan Tuhan. Ini kerja. Dan mereka ini, dan kapitalis Zionis ini adalah mereka yang pemilik industri senjata. Ya. They are military industrial complex. They are all Zionists. One of the most powerful military industrial complex that is supplying, yang memberi persenjata Israel ini ialah BlackRock. Yang sekarang ini BlackRock ni mengawal dunia ini, dan dia ini adalah Zionist dan Yahudi Zionist. Dan ini kita kelihatkan bahawa ini tidak dapat dipisahkan. Amerika, pemerintahan pentadbiran Amerika, sama ada Trump ke Bush ke Obama ke, masih tidak dapat membebaskan diri. Okey, kita tengok percubaan JFK kritikal. Ketika itu Israel hendak membuat nuclear bomb. Amerika kata no. Apa jadi dengan JFK? Boom. Ini teori dia lah. Dikatakan salah satu sebab kenapa JFK dibunuh ialah kerana dia tidak bersimpati dengan projek nuclear bomb Israel. Jadi ini semua ini berlaku. Jadi dalam nama yang sama kita tengok Morocco, Tunisia, Algeria, Libya ni hancur dah. Mesir. Ini semua telah mandul. Dan telah dimandulkan. Mesir telah dimandulkan sesudah Sadat, sekarang ni Al-Sisi. Kemudian Syria sekarang telah jadi tanah jajahan Israel. Iraq telah dimandulkan. Yang tinggal sekarang hanya Iran. Iran ini tidak. Jadi sekarang ni, dan ini adalah perancangan yang dirancang, yang dipikirkan bagaimana untuk, teori dia lah mengikut Netanyahu, ialah harus semua negara-negara ini rendah di bawah takluk Israel. Dan saudara mesti ingat bahawasanya Israel ini ialah pengkalan tentera Amerika. Is American base. Apa untungnya Amerika? Cuba fikir, bertahun-tahun keluar belanja. Seluruh dunia hari ini mengutuk. Kita tengoklah, tak pernah Jerman pun kritikal, Kanada pun kritikal, Britain pun kritikal, Perancis. 4 negara ini penyokong Israel ni sekarang ini dah jadi kritikal terhadap Netanyahu. Kerana apa? Kerana apa yang dilakukan di Gaza. Kerana apa? Rakyat di United Kingdom, di Kanada, di Perancis telah bangun. Hari itu ketika 15 Mei hari itu, hari Nakba itu, 77 tahun Nakba itu, hampir 1 juta rakyat United Kingdom, kafir laknat makan babi di United Kingdom keluar. Tapi Islam di Indonesia, di Bangladesh, di mana tak keluar. Yang keluar ni kafir laknat makan babi yang menyokong perjuangan Palestin. Inilah hakikatnya sekarang. Jadi
negara Eropah sekarang, dasar itu Eropah sekarang. Dan lihat bagaimana di Amerika sendiri pergolakan berlaku. Rakyat Amerika, anak-anak muda Amerika menyokong perjuangan kerana mereka tidak dapat menerima genosid. Kita sini tidak dapat melihat gambar-gambar televisyen, kita tak tunjukkan gambar anak budak-budak kecil matilah, mak kelaparan lah. Okeylah, aku tak ada televisyen, tak tengok lah. Tapi aku dengar juga yang matilah, buluh lah. Ini berlaku hari-hari. Jadi ini mengubah persepsi rakyat dunia terhadap Israel. Okey, jadi adakah perang di Gaza akan ditamatkan, Syam? Itu yang paling penting sekali sekarang ni. Untuk aku satu perkara. Perang di Gaza ini daripada pandangan Netanyahu tidak akan ditamatkan. Jikalau perang Gaza tamat, artinya akan tamat juga political career Netanyahu. Dan mesti lihat tau, Netanyahu ini sekarang ini dia mengadakan kerajaan perpaduan dengan extreme right. Yes, yang betul. extreme right. Betul. Dengan Ben Gvir tu, Menteri Pertahanan tu yang 2 minggu lepas tu pergi ke Masjid Al-Aqsa ni mengamuk di situ kan. Jadi dia tidak akan. Akhir sekali perancangan daripada Netanyahu itu ialah untuk menyerang Iran. Okey. Telah dimandulkan ya. Saya cakap tadi telah dimandulkan, Mesir telah dimandulkan, Syria telah dimandulkan dan sekarang ini harus dimandulkan. Now the next game plan is how to attack Iran. Okey, dengar. Ketika ini memang ada perancangan day one. Di dalam kabinet Trump itu berpecah. Ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Maka ada yang Zionis totok, Zionis liberal. Jadi tapi agenda dia hendak menyerang Iran. Okey, tetapi tidakkah dalam berita terkini Amerika juga membuat perundingan dengan Iran, khususnya tentang nuklear Iran lah. Dan Trump juga seolah-olah lah daripada perundingan yang dilakukan oleh Amerika tu seperti ingin membatalkan kembali sekatan ekonomi terhadap Iran dengan syarat adanya perundingan tentang peluasan loji nuklear tu, maknanya dikurangkan. Jadi dalam konteks ni, kalau sekiranya hujah engkau mengatakan ada perancangan untuk menyerang Iran, jadi kenapa pula Trump sendiri berunding dengan Iran, Amerika berunding dengan Iran? Jadi ini suatu kontradiksi. Okey. Netanyahu, dasar Netanyahu terhadap nuklear ini ialah what we call the Libyan solution. Apa dia Libyan? Ingat tak Libyan solution? Ketika itu Muammar Gaddafi ialah presiden Libya. Dia memusnahkan, ingat tak, semua loji nuklear dia. Kemudian dia diserangkan. Jadi dia juga Netanyahu mahu Libyan solution. Cara Libya itu digunakan. Artinya artinya Iran akan melupuskan semua loji-loji malam-malam. Dan ini adalah garis merah yang tidak akan dilintasi oleh kepimpinan Iran. They will not, because the nuclear power. So ada kontradiksi sini. Jadi Netanyahu mahu hapuskan semua, Iran kata no, dan inilah perundingan ini memang berlaku kerana perpecahan di dalam kabinet Trump ini. Ada Zionis totok, ada Zionis. Jadi kita tidak tahu, dan dilihat ya, agak kurang hajar Netanyahu ini ketika perundingan ini berlaku, dia melakukan kegilaan di Gaza. Netanyahu also memberi message, memberi imbasan bahawa I don't give a fuck about you, Donald Trump. I'm doing this so because you see, even you berunding dengan Iran, I still can fuck Gaza. Itu yang dilakukan oleh Netanyahu. Okey, bila kita menyebut tentang Iran, tetapi Iran juga ally dia adalah bersama-sama dengan Rusia. Ya, betul. Kan? Jadi dalam konteks ni kau melihat perundingan yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran, adakah ada kaitannya juga dengan Rusia dan juga perang di Ukraine itu sendiri? Betul. Ada, dia berikat kerana sekarang ini dia berikat juga dengan keadaan geopolitik dunia yang baru ini. Rusia, China ini sekarang sedang melakar baru apa yang dipanggilkan Malaysia juga di bawah Anwar Ibrahim ni ingin masuk persatuan itu? BRIC. Brazil, Rusia, India, China.
Okey, ini BRIC. Jadi sekarang ini banyak negara-negara dan salah satu dari perundingan yang saudara katakan Trump pergi itu ialah untuk memastikan Saudi Arabia ini tidak pergi menyebelahi ke BRIC. Itu perundingan yang kita tidak tahu, perbincangan yang tidak diumumkan. Tapi ada penganalisa mengatakan itu mesti salah satu benda yang dibincangkan antara Muhammad bin Salman. Kerana Rusia juga sedang mencuba. You ingat tak? Tahun lepas China memainkan peranan yang penting, memanggil Saudi dengan Iran berbincang. Ya, ini satu bukan, dan mereka tahu kena. Dan ini juga geopolitik yang baru ini adalah supaya Rusia, China, Iran satu blok. Amerika dengan blok. Jadi ini sedang pertembungan ini, dan ini Israel ini the Zionist movement ini, mereka memainkan peranan mencucuk kedua-duanya sekali. Supaya di mana and the final analysis agenda utama Netanyahu sekarang ini ialah supaya Amerika menarik, seperti Amerika menarik Amerika untuk menyerang Libya. Bagaimana Israel menarik Amerika untuk menyerang Iraq. Ini Syria itu, kejatuhan Syria itu adalah projek yang dilakukan menjatuhkan Bashar itu projek Amerika. Berbilion-bilion telah dibelanjakan tu. Itu tak. Dan ini juga bersekongkol juga, harus diingati, bersekongkol juga dengan kawan baik kita bernama Haji Erdogan tu. Dia juga memainkan peranan dari Turki. Jadi semua ini, dan semua ini ada dah. Turki juga masuk di situ kerana ia mahu mengembalikan keadaan lama di mana Turki menggunakan kuasa dia di Timur Tengah. Saudi Arabia juga mahu, Iran. Jadi ini pertembungan ini berlaku. Jadi sekarang ini fluid, masih cair tau. Masih amat cair dan tidak membeku lagi keadaan. Dan ini juga kita juga tidak harus melupakan apa yang berlaku di Ukraine. Saudara mengatakan persoalan apakah akan ditamatkan perang? Tidak akan ditamatkan. Gaza akan berterusan kerana dua perkara tau. Salah satu dia ialah kita harus menghapuskan Hamas. Okey. Kita harus menghapuskan Hamas, kita harus mengalahkan, mengembalikan Gaza. Okey. Dua-dua ini gagal dilakukan oleh Hamas. Gerila Hamas tidak terhapus lagi. Hamas tidak tahu. Jadi masih kekuatan Hamas tu masih ada. 3 hari dulu dia masih dapat melancarkan roket lah. Dan dalam masa yang sama jangan lupa juga Houthi terus menembak daripada selatan ke Tel Aviv. Jadi ini semua terus buat. Dan dalam masa yang sama ini dua perang ini, perang Ukraine dan perang Gaza ini, inilah sekarang ini dan pemikir Islam, pandangan Islam ini pemikiran eskatologi lah, hari-hari zaman akhir lah. Orang telah memikirkan bahawa ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda nama. Okey, saya tidak memikirkan tanda-tanda nama, tapi kita hampir dengar ini Israel ni memiliki nuklear. Apakah dia akan menggunakan nuklear dia terhadap Iran? Dan Iran ini juga mempunyai kekuatan senjata yang cukup baik. Akhir-akhir ini tahu roket yang diroketkan daripada Yaman itu adalah buatan Iran. Dan dia telah menembusi the Iron Dome untuk pertama kalinya. Artinya kecekapan teknologi Iran tu telah canggih hingga dapat melah. Dan ini keadaan baru tau. Jadi ini dan harus diakui juga Iran juga membekalkan senjata kepada Rusia. Tapi adakah kemungkinan sebab berita terkini menyatakan bahawasanya ada perjanjian gencatan senjata yang dicadangkan oleh Amerika terhadap kedua-dua Gaza. Terhadap Hamas dan juga Israel, dan Israel telah menerima. Betul. Maknanya Israel telah menerima. Dan tentunya dia menerima itu kerana ia menyebelahi Israel lah. Hamas masih lagi sedang melihat. Jadi salah satu daripadanya adalah tentang tempoh 60 hari lah. Maknanya kalau sekiranya Hamas menerima menerima perjanjian tu, maknanya akan ada gencatan senjata selama 60 hari dan juga kemasukan lah
bantuan makanan yang sedang rakyat di Gaza lah, Palestin di Gaza yang sedang menghadapi kebuluran. Jadi apa bacaan kau tentang persoalan ini? Adakah Hamas akan menerima di dalam keadaan dia yang sekarang ni tersudut? Dia sangat tersudut sekarang. Betul. Ya, Hamas akan menerima gencatan senjata ini bukan 30 hari, bukan 60 hari. Stop the war. Hentikan. Hamas akan terima. Tidak ada lagi serang menyerang. Undur bala tentera Israel keluar daripada Gaza. Ini tidak akan diterima oleh Netanyahu kerana Netanyahu juga terperangkap oleh partner sekutu dia, parti kanan, ekstrem kanan, Ben Gvir itu akan terus. Hari itu salah seorang daripada menteri dia berkata, we cannot feed the baby. If we feed the baby now, they grow up, they take the arm, they kill us. Kita tak boleh bagi mereka makanan walaupun kanak-kanak. Nanti bila dah besar dia akan senjata. Ini artinya bunuh semua-semua. This is really genocide. Dan ini suara daripada menteri kabinet Netanyahu. Dan ini jadi tidak akan. Jadi ini akan betul dia akan. Tapi ini temporary. Ini untuk dan Hamas mahu terus ditamatkan. Tapi Hamas ini melihat keadaan ini dan ini dibaca pada ketika ini sesudah Syria jatuh pada HTS ni, Jaloni ni memang salah satu sokongan kuat kepada Hizbullah, kepada gerakan pembebasan di Iraq semua ni, Islamic Jihad semua ni, PFLP di Lebanon semua dah mengundur. Dan tapi kemarin kita lihat bagaimana berapa 27 ke penempatan baru dibuka, tanah-tanah baru dibuka dan dirampas di tebing barat. Artinya keadaan tu, dan mereka tidak akan mereka mahu menghapuskan. Jadi sekarang persoalan sekarang lah pada saya lah, OIC, Arab League, Liga Arab, United Nations, yang paling di sini Arab League, Liga Arab, OIC ini Islamic, dan kemudian United Nations, semua ini telah mandul. Seharusnya Arab League ni dan OIC ni, pada hemat akulah, kalau aku kerajaan lah, bukan saja hantarkan makanan, hantarkan volunteer. Seperti juga Ukraine dulu kata we open up the country for volunteer, sama-sama berperang. Itu kita tidak ada pilihan lagi. Kerana kalau kita melihat apa yang berlaku di Gaza hari ini, tidak ada tangisan lah. Hari-hari mati. Tadi macam kita kalah 70, 80. Hospital pun sudah hapuskan. Tak ada lagi. Tak ada. Bukan saja tu. Mereka ini duduk dalam kemah. Kemah pun kena bom. Ini keadaan. Jadi sekarang ini keadaan sekarang. Jadi negara-negara Arab, negara-negara Islam ini, kita tak boleh bersuara saja tanpa melakukan sesuatu. Memang kita hantar makanan. Makanan semua diblok. Diblok. Kerana salah satu dari strategi dia, seperti saya kata tadi, biar dia semua mati tak makan. Okey Syam. Dia menghantar ketenteraan ni adalah suatu option lah, satu pilihan kan. Tetapi agak sukar untuk dilakukan lah. Aku rasa sukar untuk dilakukan oleh semua negara. Tidak sukar untuk dilakukan. Tidak sukar untuk dilakukan. Kita tengok bagaimana Turki menghantar askar dia ke utara Syria. Apa sukar dia? Kerana niat ada nak jatuhkan Hafez al-Assad. Sama ada niat, ada tak ada niat. Kalau King Abdullah di Jordan ada mahu menjatuhkan Israel, dia boleh bukakan negara itu. Artinya di situ kepimpinan di situ tidak suka. Itu ya sebenarnya. Dia rakyat di situ harus memberontak dan menjatuhkan kerajaan-kerajaan ini. Kalau macam dalam konteks Malaysia pula macam mana, Syam? Malaysia ini saudara Anwar Ibrahim kita, saya tak faham kenapa dia membuat perniagaan menjualkan Malaysian Airport ni kepada BlackRock. Ini satu contoh yang kita tak boleh terima. Satu hal kamu menyokong, kamu peluk cium dengan Ismail Haniah, dalam masa sama di belakang kamu bagi harta keuntungan kepada BlackRock. Inilah. Ini semua ni pemandolan. Negara-negara Arab dimandulkan, negara-negara Islam dimandulkan. Dan semalam Prabowo kata apa? Dia kata Indonesia akan recognize Israel kalau Israel memberikan recognize kerajaan, menimbulkan two state solution lah. Itu satu keadaan. Jadi itu keadaan tu. Jadi
sekarang ini negara-negara Islam ni semua dah mandul. Dan hari-hari, 2 juta tau penduduk Gaza sekarang. Apa akan jadi? Wah, this is really genocide lah. Ya, betul, pembunuhan beramai-ramai. Aku rasa agak untuk untuk engkau ia boleh dilakukan, tetapi memandangkan kita ni hanya pembicara, kita bukan berada di tampuk kekuasaan untuk membuat satu dasar lah, khususnya untuk menghantar ketenteraan kan. Dalam keadaan yang itulah, dalam keadaan yang macam tu, Syam, apa yang boleh kita buat sebenarnya selain daripada macam kau punya cadangan tu, tapi di dalam keadaan kita sendiri tidak ada kuasa. Aku of course jelas bahawasanya kita bersama-sama dengan Palestin, perjuangan pembebasan rakyat Palestin, tetapi apa yang kita boleh lakukan di dalam konteks kita dalam konteks ni, kita batalkan perjanjian perniagaan kita dengan BlackRock, kita hentikan membeli Caterpillar, kita yang memberikan dana kepada Israel, kita stop. Itu minimum dan maksimum yang kita boleh lah. Yalah. Macam kalau Islam tu, apa yang disuka dia ialah dalam hati berdoa dia inamal a'malu binniyat. Itu dia daripada dia. Ini pun kita tidak lakukan. Sekecil-kecil iman dalam berdoa. Jadi kita tengoklah hari tu. Macam saya kata tadi lah. Aku kata tadi, berjuta kafir laknat makan babi keluar di London untuk menunjukkan sokongan pada Palestin. Arab, Islam, Melayu, tunggang, tunggit, semayang tak keluar pun. Berjuta-juta, Indonesia ke Bangladesh ke, tak, ini di mana kita cakap je tidak lakukan. Kenapa kafir laknat itu keluar? Kenapa? Kerana mereka sedar yang berlaku di Gaza ini ialah genocide, pembunuhan. Mereka tidak dapat menerima. Kenapa kita ini dapat menerima? Ini persoalan yang kita harus tanya pada diri kita sendiri. Okey. Kalau daripada penjelasan daripada engkau tu, seolah-olah perang di Gaza ni akan berpanjangan lah. Betul. Akan berpanjangan. Okey. Pada masa yang sama kita juga ada perang di Ukraine. Adakah perang di Ukraine akan berpanjangan ataupun seperti mana yang Trump janjikan di dalam kempen pilihan raya dia, if I'm becoming a president of America, I will stop Ukraine war in one day. Ya, betul. Dia kata dia akan menghentikan perang Ukraine dalam masa 1 hari saja. Betul. Tetapi sekarang ni dia sudah 2 bulan kan lebih. Dia kan? Ukraine ni dah janji macam Anwar Ibrahim. Okey. Dengan harga minyak. Okey. Jadi macam mana tu? Sebab dia melibatkan satu persoalan sebenarnya yang lebih kompleks juga tu. Tidak. Bukan. Ini saya harus menerangkan di sini. Seperti Palestin, seperti Israel, lobby group dia siapa tahu? Zionis dan Christian Zionis. Ini kalau untuk di Gaza. Di Gaza. Perang Gaza. Okey. Kalau di Ukraine ni, military industrial complex. Mereka memerlukan musuh untuk factory kilang-kilang senjata ni. Ingat tau. Duta Amerika ke Moskow, Bern, dulu telah berkata pada Condoleezza Rice, we do not. Kerana apa dah? Apa yang menyebabkan perang Ukraine ni? Kerana Ukraine nak menjadi anggota NATO. Ini adalah garis merah yang tidak akan diterima oleh Rusia. Ini Rusia telah kata, do not make Ukraine part of NATO. The rest. Itu satu je. Itu saja permintaan dia. Let Ukraine be neutral. That's it. Itulah. Dulu, zaman kolonial dulu, Laos, Cambodia, Vietnam, milik siapa? Milik Perancis. Malaysia, kita ni, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, milik siapa? Inggris. Apa tengah-tengah dia? Ialah Thailand. Dia berfikir kolonial. Tapi ini tidak. Amerika ini tak. Dan ini adalah dulu ketika Gorbachev dengan Reagan telah mereka, apabila runtuhnya Soviet Union, mereka telah bersetuju they are not going to enlarge NATO. Ini saja kuncinya ialah NATO. Telah berkata, dan selagi itu perjanjian, dia kata okey, Zelensky nak berunding, Rusia kata we must root cause. Dia kata we will have to discuss the root cause. Root cause dia, akar umbi penyebab utama dia ialah apa? Dia penyebab utama dia ialah Ukraine nak masuk NATO. Kalau itu kita katakan tak boleh masuk, okey sah. Dan sekarang ini
Kalau esok seperti juga di Gaza, kalau esok Amerika hentikan menghantar senjata, habis, tutup. Amerika sekarang ada berpuluh-puluh ratus ribu tau askar penasihat Amerika tu, dan senjata masuk, dana masuk daripada UK, daripada semuanya masuk, masih masuk, dan ini sepertinya senjata-senjata itu. Kalau tidak ada sokongan ini, runtuh Ukraine. Dan ini akan berlaku. Jadi dua perang ini, perang Gaza, perang ini untuk akulah melihat ini masih dalam masa terdekat, in the very near future, perang akan berterusan. Is unfortunate, adalah nasib kurang baik, tapi inilah keadaan sekarang ini, dan aku harap pandangan aku ini salah. Dan aku salah, dan Ukraine akan berjaya. Karena itu aku menyokong supaya Trump mengadakan perjanjian damai, dan aku katakan alhamdulillah, syukur apabila Trump dapat Nobel Prize for Peace, hadiah Nobel keamanan seperti Obama. Tak apalah, Trump akan dapat, kerana kalau dua perang ini ditamatkan. Tetapi Rusia tidak akan membenarkan juga untuk perang ini ditamatkan, Syam. Selagi tuntutan-tuntutan itu tidak diterima oleh Ukraine dan juga Amerika. Barat lah. Barat kan. So dalam konteks ni aku rasa dia ada satu lagi sisi di dalam keadaan perang yang sebegini. Ukraine sekarang ni sebenarnya sedang mengalami kekalahan. Sebab wilayah-wilayah dia ada banyak wilayah dia sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi dalam konteks ni sebenarnya aku melihat yang ada motivasi untuk meneruskan perang sebenarnya adalah Rusia berbanding dengan Ukraine. Jadi kemungkinan juga sebenarnya yang melambat-lambatkan perdamaian ataupun menghentikan perang ni adalah Rusia sendiri. Rusia tu sendiri sebab dia di dalam keadaan yang menang. Bila di dalam keadaan yang menang tu, dia tak nak berunding. Dia tidak ada berunding. Kalau nak berunding, mestilah memenuhi tuntutan-tuntutannya, dan salah satu daripada tuntutannya adalah hak milik wilayah-wilayah yang sudah dikuasai dan juga belum dikuasai, yang khususnya yang dikatakan Russian speaking majority. Itu beralih kepada hak milik diiktiraf sebagai milik Rusia. Jadi dalam keadaan ni, Syam, untuk aku dia lebih kepada Rusia. Rusia sebenarnya boleh menghentikan, tapi dia tak nak. Kenapa dia tak nak tu? Sebab dia di dalam keadaan yang advantageous. Dia berada di dalam keadaan yang boleh memberi keuntungan yang lebih untuk meneruskan perang berbandingkan dengan Ukraine. Betul. Tapi dia hanya dua permintaan. Satu, Ukraine jangan ahli NATO. Dua, wilayah-wilayah itu terus yang telah diterima tu, itu saja, dan dia akan menerima dia, dan ini dan root cause ini dah, dan kemudian denazification, kerana kumpulan ekstrim Nazi ini kuat di Ukraine, dan mereka ini itu dan kerana itu dipanggilkannya special operation yang dilakukan oleh Putin ini untuk melawan kumpulan-kumpulan Nazi dia. Jadi ini memang kalau kita tengok pensejarahan dia, memang kalau dibaca tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau Ukraine dapat menerima hakikat ni, berunding. Tapi Ukraine kata, okey, Rusia kata kita akan datang, Putin akan bertemu dengan Zelensky jika telah dipersetujui beberapa perkara. Contohnya, Rusia tidak akan bergandak daripada dua perkara ni lah. Wilayah yang telah itu akan terus menjadi wilayah Rusia. Yang satu lagi tu 4 Donbas ini, dan satu lagi tu tentang Ukraine tidak masuk dalam itu. Ini this one tak bergerak lah. Jadi okey. Macam kita sampai satu tempat dan bertembung dan semuanya tak bergerak, stalemate lah. Tapi keadaan stalemate macam kau cakap ni, Rusia hakikatnya hari demi hari menang, dan hari demi hari ke hadapan. Okey, 3 minggu lepas ada percubaan membunuh tau terhadap Putin. Tidak dilaporkan di akhbar-akhbar media. Roket hampir menembak helikopter yang dinaiki oleh... Siapa yang memberi maklumat ni? Kalau tidak CIA, kalau tidak MI6, kalau tidak German Intelligence, mereka yang memberikan maklumat-maklumat intel ini kepada Ukraine, dan ditembak.
Tapi tak kenalah. Itu yang berlaku. Media-media di mainstream media langsung tidak menerbitkan berita ni. Ini hakikat yang berlaku tau. Jadi kita harap Trump memang dia kata dia mengatakan this is Biden war. Dia memang dia kata tu. Dia hendakkan perang ni tak. Boleh, memang boleh. Tapi macam di Gaza, Amerika boleh menamatkan dia. Tapi kerana lobby seperti lobby ni kuat. Lobby tadi tu. The lobby, there's a very strong lobby tau. Dan inilah lobby ni dia bukan baru 3-4 tahun tau. Presiden Amerika maksimum 8 tahun. Lobby ni telah berpuluh-puluh tahun di situ tau. Macam civil servant kita ni lah. Parti politik, Perdana Menteri bertukar berganti, YB bertukar berganti. Tapi civil servant, KSU, dia di situ dia tahu, kontraktor tahu. Ini yang sedang berlaku tau. Ini yang sedang dihadapi oleh Trump, ini yang dihadapi oleh Menteri Besar Selangor, ini yang sedang dihadapi oleh Anwar Ibrahim, ini yang cuma kerajaan semua menghadapi dengan ini. This is the thing. So this is the reality, real politik. Kerajaan boleh bertukar tetapi pejabat awam tetap kekal. Dalam konteks Ukraine dan juga Gaza ni, maknanya kerajaan pun boleh bertukar juga, tetapi pelobi ni khususnya industrial military complex tetap ada. Okey. So untuk meredah semua lorong, kita sudah membedah dua sisi lah. Satu perang Ukraine dan kemudian satu lagi Gaza. Tapi dia agak pesimis, Syam. Dia agak pesimis kerana seolah-olah kita sekarang ni sudah berada di dalam kebuntuan. Tidak boleh melakukan apa-apa dan membiarkan korban-korban baik di Gaza maupun di Ukraine. Betul. Jadi ini adalah suatu krisis moral yang sangat besar untuk manusia, Syam. Krisis ini ialah krisis yang paling besar. Ini perang paling lama ni, kematian paling banyak. Ini adalah yang kita hadapi sekarang. Jadi generasi kita, walaupun kita tidak melihat perang Jepun, tapi kita melihat perang, walaupun tidak berperang negeri kita, kita tidak perang, kita melihat. Jadi pulanglah pada kita untuk melakukan sesuatu. Dan we have to do something. We have to stop the genocide in Gaza. Kita harus hentikan perang di Ukraine. We have to demand. Ini harus dalam masa terdekat. Kita tidak boleh lagi. Kerana apa yang kita saksikan ini adalah macam kata crisis of morality. The human civilization now is confronted by these two war, dan kita berhadapan dengan perang ini, dan inilah tanggungjawab, bukan tanggungjawab Arab, bukan tanggungjawab Muslim, tapi tanggungjawab semua umat manusia ini untuk menghentikan dua perang ini. Okey. Meredah semua lorong, kita dah redah. So kita akan sambung di lain episod dan juga episod. Sama ada tempatan ataupun luar negara. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.